Salam Dr. Jaya. Nama saya Muhammad Hazim Aiman bin Halim daripada kelas PDPP Perdana Option PJ. Jadi saya akan membentangkan berkenaan topik sosiologi pendidikan, iaitu aspek sosio-budaya di sekolah. Jadi pada hari ini, untuk pengenalan, sekolah adalah tempat yang mempunyai kepelbagaian budaya, bahasa dan latar belakang pelajar dan juga guru lah. Tetapi dalam aspek sosio budaya ini, kita lebih berfokuskan kepada murid-murid. Jadi tanpa menyentuh isi dahulu, untuk masa sekarang ni kita akan bersembang tentang kepelbagaian ini, bagaimana ia membawa kebaikan, tetapi ia juga memberi satu cabaran dalam pendidikan dan juga interaksi sosial dalam proses pembelajaran dan pengajaran lah. Jadi kita akan bergerak satu demi satu dan kita akan merungkai lah sedikit tentang tajuk kita pada hari ini. Jadi, apa yang kita dapat tahu bahawa dalam aspek sosio budaya ini, kita tahu kepelbagaian dalam segi budaya, bahasa dan latar belakang pelajar memainkan satu peranan yang besar. Jadi dapat kita lihat dalam gambar rajah yang saya berikan ini, kepelbagaian budaya memainkan peranan di mana kita dapat meraihkan perbezaan antara murid-murid inilah. Tetapi ia juga berbangkit, ada isu lah yang berbangkit yang kita akan sembangkan selepas ini. Jadi di mana pada waktu ini kita dapat lihat bahasa, ada pelajar yang cakap Tamil, ada pelajar yang cakap bahasa Cina, ada yang pelajar cakap bahasa Melayu, datang daripada bangsa India, Cina, Melayu, dan juga ada juga dekat Borneo. Ada banyak lagi pelbagai bangsa dan budaya lah. Jadi dapat kita lihat pada waktu ini, sedikit sebanyak ia memainkan peranan yang agak penting lah untuk mencorakkan para pelajar ini di bangku sekolah rendah. Jadi isu-isu yang berbangkit adalah kita sentuh secara, kita kata secara general lah, secara umum saja, iaitu jurang akademik. Kita dapat lihat bahawa perbezaan di antara mostly sosioekonomi lah, mostly daripada perbezaan latar belakang, perbezaan pendapatan isi rumah memainkan satu faktor yang sangat penting dan juga faktor yang sangat besar lah dalam membezakan jurang akademik para pelajar ini. Kedua adalah perbezaan layanan, di mana kita tidak dapat sangkalah bahawa lain pelajar, lain layanan dia yang diberikan daripada kawan-kawan, daripada guru itu sendiri dan juga daripada masyarakat lah. Dan juga pemisahan sosial, di mana kita dapat lihat para pelajar ini yang datang daripada latar belakang yang berbeza, yang datang daripada kepelbagaian mereka itu mendapat pemisahan sosial, di mana mungkin di rumah mereka tidak dapatkan layanan yang sama, memberikan satu impak. Apabila mereka di sekolah, mereka tidak dapat bersosial dalam cara yang paling baik lah. Justru mengadakan atau mewujudkan pemisahan sosial ini. Seterusnya, kita akan lihat apakah faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio budaya. Yang pertama adalah bahasa, kita dah sentuh sikit tadi. Kedua adalah budaya dan juga bangsa. Pertama-tamanya adalah kita sebut bahasa lah, di mana kepelbagaian sosio budaya dipengaruhi oleh perbezaan bahasa. Dapat kita lihat ini tidak menjadi satu isu yang besar lah, di mana kalau kita lihat di sekolah rendah aliran perdana ataupun sekolah rendah biasalah, di mana sekolah itu mempunyai pelajar Cina, India dan Melayu di dalam satu bilik darjah. Ia tidak menjadi satu isu besar kerana rata-rata pelajar berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Ia menjadi satu isu apabila kita lihat pelajar-pelajar daripada sekolah jenis kebangsaan, iaitu sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga Cina, bila mereka bersosial di antara minoriti, di mana dapat kita lihat sekolah Cina mungkin ada minoriti pelajar Melayu, dan juga sekolah India maybe ada minoriti pelajar Melayu juga. Di situ kita akan dapatlah perbezaan sosio budaya yang sangat ketara, di mana bahasa yang digunakan di sekolah itu adalah
bahasa kebangsaan mereka sendirilah, di mana sekolah Cina akan menggunakan bahasa Chinese dan juga dan sekolah India akan menggunakan bahasa Tamil, dan di situ perbezaan di antara penggunaan lingua franca mereka itu menjadi satu faktor yang besar lah yang mengakibatkan wujudnya jurang komunikasi di antara pelajar tersebut, justru mengakibatkan boleh kita katakan mengakibatkan pembelajaran yang tidak berkesan ataupun tidak bermakna lah, kerana adanya wujudnya faktor tersebut. Kedua adalah kita katakan budaya lah. Budaya sendiri dapat kita tahu ataupun kita sedia tahu bahawa orang Melayu kaya dengan budaya mereka sendiri, begitu juga orang India dan orang Cina. Bila kita berkatakan mengenai budaya ini, kita dapat tahu bahawa budaya dan adat resam ini adalah dua perkara yang tidak dapat lari antara satu sama lain. Jadi dapat kita tahu bahawa perbezaan budaya ini dan adat resam ini memainkan peranan dalam membentuk pelajar itu sendiri. Jadi di dalam kelas dapat kita lihat perbezaan budaya ini, mungkin waktu dewasa kita tidak merasakan itu satu perkara yang agak signifikan, tetapi sebabkan para pelajar di sekolah rendah terutamanya tidak didedahkan tentang perbezaan ini, jadi mereka mendapati ia adalah suatu kesukaran untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain. Contoh kita dapat lihat di kantin sekolah, kita katakan, kenapa para pelajar Melayu tidak dapat berkongsi makanan dengan para pelajar Cina dan para pelajar India. Di situ kita dapat tahulah bahawa budaya membezakan tata cara pemakanan mereka itu sendiri. Jadi budak-budak sekolah rendah ini mereka tidak akan faham. Pada waktu itulah mereka tidak akan dapat faham kenapa mereka tidak dapat berbuat demikian. Jadi ini adalah salah satu contoh kenapa perbezaan budaya itu mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya. Seterusnya kita akan bercakap tentang bangsa. Bila kita cakap tentang bangsa, kita dapat tahu, kita ambil contoh daripada negeri ataupun Sabah Sarawak lah, sebab mereka mempunyai bangsa yang lebih luas lagi berbanding kita di Semenanjung ni, di mana kita dapat lihat kan bangsa ataupun suku kaum Kadazan, Iban dan lain-lain. Apabila mereka di sana, mungkin mereka tidak dapat mungkin mereka dapat berinteraksi ataupun berkomunikasi dalam satu sosial budaya yang harmoni, walaupun terdapat perbezaan yang ketara, tapi disebabkan mereka memang datang daripada negeri yang sama, jadi perbezaan itu tidaklah begitu memainkan peranan ataupun memberikan faktor yang agak besar. Tetapi contoh kita ambil para pelajar yang daripada belah sana datang ke Semenanjung. Jadi para pelajar itu dan juga kita kata surrounding dia lah, tidak akan dapat memainkan satu peranan antara satu sama lain yang begitu harmoni. Kenapa? Sebab kita boleh katakan perbezaan yang ketara di antara mereka itulah. Jadi di dalam kelas ataupun di dalam pembelajaran mereka tidak akan dapat kita kata mendapatkan satu hubungan di antara kawan-kawan yang baiklah. Mungkin beberapa masa yang panjang diperlukan untuk mereka, tetapi dapat kita lihat kesukaran mereka untuk kita kata untuk adapt di tempat yang baru itu satu kesukaran bagi mereka. Tidak hanya berfokus kepada yang datang, tetapi yang berada di situ juga akan merasakan sukar untuk kita kata untuk berkawan lah. Lebih mudah untuk kita katakan untuk berkawan antara satu sama lain. Jadi bahasa, budaya dan bangsa ini adalah antara faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Kita teruskan untuk kita dah sembang tentang isu-isu dan juga kita sudah merungkai faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya yang mengakibatkan
wujudnya isu tersebut. Jadi persoalannya sekarang, apakah peranan seorang guru untuk kita kata untuk in English we say to avoid this problem from happening. Begitu. So, apakah peranan guru untuk menyelesaikan masalah ataupun mengetepikan isu yang berbangkit? Jadi, kita boleh katakan peranan guru sebagai ejen sosiologi. Kita katakan guru pun boleh menjadi ejen lah. Jadi, pertama-tamanya adalah guru boleh menerapkan nilai hormat dan toleransi dalam kalangan murid. Jadi, apa yang kita dapat oleh perbuatan ataupun oleh usaha ini adalah kita dapat menggalakkan perpaduan di antara mereka. Jadi, dengan perpaduan ini, kita dapat tackle masalah di antaranya masalah jurang pendidikan itu. Disebabkan perpaduannya begitu utuh, jurang itu tidak dapat kita lihat begitu ketara lah. Tidak begitu ketara. Kerana semangat yang dipupuk oleh guru itu, terutamanya semangat kekitaan, dapat menyatu padukan kepelbagaian murid tersebut. Jadi di dalam kelas itu kita akan dapatkan satu suasana yang lebih harmoni lah, macam tu. Okay, jadi yang kedua adalah peranan guru sebagai ejen sosio adalah untuk mengaplikasikan pendekatan secara inklusif. Apabila kita mengatakan inklusif itu, kita harus tahu bahawa pendekatan ini adalah usaha utamanya adalah untuk melibatkan kesemua pelajar tersebut. Jadi, apabila kita dapat melibatkan semua pelajar, kita dapat memupuk kesamarataan di kalangan pelajar tersebut lah. Jadi, apabila kita dapat memberi hak sama rata terhadap semua pelajar dengan adilnya, kita dapat memberi peluang yang sama lah terhadap pelajar tanpa mengira perbezaan masing-masing, tanpa kita melihat latar belakang mereka datang daripada keluarga, golongan pendapatan yang bagaimana, datang daripada budaya yang dari mana ataupun bangsa apa. Jadi pendidikan yang sepatutnya memang diberikan secara inklusif dan secara sama rata, tetapi dapat kita lihat pada waktu kini lah, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi sosial budaya itu memainkan satu kesan, memberikan satu kesan yang besar, mengakibatkan isu-isu ini tidak dapat diketepikan oleh sesetengah pihak. Jadi dengan memberikan pendekatan inklusif ini, dapatlah kita mengetepikan beberapa isu-isu yang berbangkit, terutamanya isu ketidaksamaan hak terhadap pelajar-pelajar di dalam bilik darjah lah, ataupun yang kita telah mention tadi, iaitu jurang pendidikan yang diberikan ataupun perbezaan layanan semasa di dalam bilik darjah. Jadi kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu peranan seorang guru sebagai ejen sosio adalah mempraktikkan aktiviti-aktiviti silang budaya. Jadi saya boleh katakan beberapa pihak tidak begitu cakna tentang aktiviti silang budaya, tetapi boleh kita katakan secara ringkasnya, aktiviti silang budaya ini adalah usaha untuk menggalakkan interaksi menggalakkan interaksi di kalangan pelajar, terutama yang berbeza budaya dan bangsa lah. Jadi contoh, kita dapat buat satu kempen yang menggalakkan ataupun yang melibatkan pelajar dari bangsa ataupun dari budaya yang berbeza. Jadi pelajar ini di dalam aktiviti tersebut, pelajar ini harus berkomunikasi lah di antara pelajar lain. Jadi ini dapat memupuk komunikasi yang berlainan bangsa, budaya dan juga latar belakang. Usaha ini dapat memupuk semangat setiakawan yang baiklah. Jadi dengan inisiatif seperti ini, dapat kita lihat kesannya. Kesan dia adalah
pelajar-pelajar ini satu dapat didedahkan berbezanya budaya lain dengan budaya mereka sendiri. Jadi dengan pendedahan ini dapatlah mereka kita katakan dapatlah mereka meraihkan perbezaan masing-masing. Okey. Kesimpulan dia, kepelbagaian sosial budaya adalah peluang untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan memahami antara satu sama lain. Guru dan sekolah berperanan penting sebenarnya dalam memastikan perbezaan ini tidak menjadi penghalang tetapi pemangkin perpaduan. Usaha ini sebenarnya haruslah dilakukan di bangku sekolah rendah lagi kerana kita boleh katakan pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pelajar-pelajar ini senang dibentuk dari awal jika di-compare ataupun dibandingkan dengan semasa mereka di kerusi sekolah menengah. Jadi usaha ini eloklah dilakukan secara awal dan usaha-usaha ini tidaklah boleh kita katakan kita lihat untuk menyelesaikan masalah, tetapi haruslah kita lihat usaha ini untuk memangkinkan perpaduan selain daripada itulah. Jadi saya akhiri perbincangan saya ini dengan serangkap pantun. Okey. Berpuasalah di bulan Ramadan, hormati perbezaan, kukuhkan perpaduan. Gitu pantun dia. Jadi terima kasih doktor, itu saja perbincangan daripada saya. Saya Muhammad Azim Ahmad bin Halim mengundurkan diri. Terima kasih.